udeh. Masak nasi sayur keladi, tiga bermalam gomo bak udeh. Masak nasi sayur keladi, biar pape asyik bergaya, asyik cancel. Kita buat. Selamat datang ke Kuala Kangsar. Cantik. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Selamat pagi. Okey, selamat datang ke Bandar Diraja Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Oh, Perak kan? Tengah cakap Perak ni. Okey, hari ni kita ada satu hari. Kita akan berjalan di Kuala Kangsar. Kita akan pergi masyarakat tempat kan? ITF lah, Future Base kan? Buat lagu sayung kan? Okey, terlebih dulu saya nak kenalkan diri saya. Saya akan buat anda hari ni. Saya Fidaus. Belakang dengar tak? Dia lakukan di sebuah ni. Kita punya bagi tepukan untuk Cik Wan. Dia yang mencetuskan trip Kuala Kangsar. Okey, terusnya kita ada hari ni special. Hari ni tak ada kat tengah-tengah. Cik Razi. Hari ni ada air sikit. Hari ni kena rakam CCTV. Paparazzi dia terus ni. Okey, hari ni kita ada kat tempat. Hari ni kita ada Cik Razi akan follow kita. Ajat hati minum anak, dapat legenda rambutnya gugur. Ajat hati minum anak, dapat legenda rambutnya gugur. Beram pisang masak layu, jatuh dalam kubang sambal bapak biu. Ombut niuk belalang kedek. Siapa buat hingga orang tu kena cubit ada. Hari joget show. Tojun dari ke kota-kota, dapat biji doyan dah mangkuk. Tojun dari dapat sebiji doyan dah mangkuk. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombab dan basuh. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombab dan basuh. Berap pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambal bapak biu. Ombut niuk belalang kedek. Siapa buat hingga orang tu kena cubit. Ada mananya? Joget jom. Tempat lahir labu sayur, isi air sejuk tahan sampai ke tempurung. Kalau rasa hangat tiga, jom mandi di Latte Iskandar. Hati rasa tenang bila ke taman gunung lah. Gunung batu kapur, indahnya mata memandang. Pantai bercahaya warna biru mok lawannya. Di Pulau Sembilan ada teman jatuh cinta. Oh Kak Lima nak ke mana? Katanya doyan dah berbunga. Teman nak kabur istana pasir, ku bina di pantau untukmu sayang. Di Royal belum penuh rahsia, alamnya dijaga. Apalagi yang berkenan tempat lahir teman terletak di Teluk Intan. Menara Condong waktu malam berkedipan. Jangan tidur lagi, Zul Tapling ada night safari.
Tengok kunang-kunang singgah ke Kuala sepetang. Kalau esok hangat tidur, jom mandi di Latte Kijang. Hey, come on. Apa slow benar kau main ni? Cuba laju sikit. Lepas ni nampak menarik kan? Benda-benda yang lama ada di sini. Sini beli lah. Benda ni bahan-bahan ni adalah bahan-bahan orang Melayu. Orang putih tu. Rasa dah zaman sekarang susah. Ni datanglah ke Kuala langsung Moh kau moh. Moh. Ajanya ya ya. Suggestkan dekat orang lah untuk yang berbiak tu. Sebab dia berangin. Yang ni. Sebab dia berangin kan. Kita pernah cuba. Boleh je. Boleh. Boleh. Cuba. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang kita nampak ni adalah kabin pusat jualan Afiat yang nanti sahabat-sahabat saya ni akan bawa macam mana dia akan bagi free produk dan kita akan buat lawatan dalam kilang dan galeri lah. Okey, apa yang istimewa hari ni adalah kita boleh tengok kat galeri tu, kita boleh tengok perjalanan 100 tahun dan kita dapat penerangan produk yang statusnya yang ada KKM. Itu yang paling penting. Sekarang ni dekat TikTok, dekat media sosial, semua produk ni untuk menghilangkan itu ini sebenarnya jangan percaya. Okey, mana-mana yang buat lawatan dengan Wan Jega ni, ini lawatan yang best ni. Kamu akan dapat travel kit. Travel kit ni tak jual kat luar ni. Dia ada dua kategori. Okey, dia ada 20ml minyak Afiat dengan baby yacht dengan balm, kita bagi free gift balm. Yang ini ada 2 botol dengan balm. Semuanya berharga special. Kamu kena datang dulu buat lawatan dengan Wan Jega dulu. Ambil dulu apa? Ini semua jus, kita ada jus halia bermadu, bagus untuk pengadaman, yang mana ada batuk ke apa ke, bagi melegakan tempat pemula. Dia tak hilang dia melegakan. Dia macam jus. Okey, kita ada minyak Afiat 250ml, kita ada balm herbal, kita ada minyak Afiat 20ml, minyak panas 20ml yang mana tak dapat di pasaran luar. Hanya di kilang dan siapa datang lawatan saja yang ada untuk kita berjualan. Yang seperti yang sedia adalah kita ada minyak hangat yang biasa di pasaran. Yang ni yang terbaru. Ni kamu kena grab. Dua benda ni kena grab setiap kali datang sebab yang ini more kepada aroma, dia lebih kepada relax, dia lebih kepada menyegarkan, dia lebih kepada korang dia bagi refresh balik. Bangkit ke, stres ke, apa ke, ambil, sapu di hidung, sapu belakang telinga. InsyaAllah pagi esok bangkit memang segar. Dia memang segar gila. Okey, ini balm ni kalau kata kita rasa ketidaksegaran kepada hidung, ambil sapu, tak segar kat dada, ambil sapu je. Seperti biasa kita ada minyak Afiat, kita ada minyak hangat. Ini dua-dua minyak legend kita lah. Yang ini dah ada kat pasaran 101 tahun. Yang ini dia dalam tahun 90-an lagi dah ada. Dua-dua benda ni adalah dua minyak yang legend yang kita ada lah. Okey, datang ikut lawatan Wan Jega ni, insya-Allah kamu akan dapat semua ni yang boleh masuk. Kalau datang saja walk in, boleh masuk galeri je. Itu boleh beli je ni kan. Tapi tak boleh masuk tengok dalam kilang kita tu macam mana. Nanti sahabat saya akan tunjuk dalam video ni macam mana kilang Afiat beroperasi. Baik, terima kasih. Saya nak sedapkan sedikit lagi
kita dapat bubut. Bubut satu badan, saya syorkan ambil yang minyak afek yang betul. Okey tuan-tuan, okey. Bahan kamu buat labu sayur ni tanam lah. Okey. Ini tanam yang proses, ini belum diproses lagi. Kalau dulu proses dia tanah ni dijemur dulu. Lepas tanah dijemur, tanah ni akan tumpuk dengan lentuk kaki bagi dia hancur. Tanah hancur tadi dia ayak lah. Mana kita ambil dulu tanah penyebab. Okey, sekarang kita tengok macam mana buat labu sayur. Bentuk ni kita nak bentuk labu sayur. Okey, labu sayur ni okey ada nama dia ya. Sayung tu nama tempat. Labu sayur ni ada labu gelugur bentuk buah gelugur, ada labu licin, ada labu panai, banyak lagi. Okey, siap. Kita potong dulu. Okey, siap dah labu sayur ni. Okey. Esok baru kita tahu corak dia. Ya. Hari ni tak boleh tahu corak dia sebab dia masih lembut sangat lagi. Ya. Selepas kita tahu corak dia, kita jemur dia 2-3 hari cair matahari. Okey, bagi dia kering. Kalau generasi mula bakar dia pakai buluh, dapur kayu lah. Generasi kedua macam orang bakar kayu arang tu lah, pakai ada oven dia lah, pakai kayu. Sekarang ni kita ada oven khas untuk pembakaran dia. Pembakaran dia pakai gas ada, diesel ada, elektrik padi. Serbuk kayu. Antara dua. Tak ada sekam padi, serbuk kayu pun boleh. Okey. Dia mula macam ni. Mula bakar labu ni. Bakar labu ni sampai dia panas betul-betul dah. Labu ni macam kalau labu sejuk dia takkan jadi hitam. Okey. Masa panas-panas tu kita keluarkan. Jadi kita nak pegang tak boleh. Kita ambil kayu ke besi, kita ranjang lubang ni. Angkat dia keluar. Abang macam ni. Abang tak bayar pusing-pusing tak ya. Ni dah pusing abang gini je. Abang tak pandai meranjang lah.
Daun pisang mana dapat? Lagu untuk Man. Singgah bermalam Romo Pak Udin, masak nasi sayur keladi. Singgah bermalam Romo Pak Udin, masak nasi sayur keladi. Biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Beram-beram pisang, pisang masak Melayu, jatuh dalam kubang sambal you. Ombot-ombot niup belalang kedek-kedek, siapa buat kilo, jatuh kena jepit. Cari lambo pergi ke bodek, singgah bermalam rumah Wan Lebok. Cari lambo pergi ke bodek, singgah bermalam rumah Wan Lebok. Ajat hati minum anak dara, dapat leganda rambutnya gugur. Ayo. Ajat hati minum anak dara, dapat leganda rambutnya gugur. Beram-beram pisang, pisang masak Melayu, jatuh dalam kubang sambal babak biu. Ombot-ombot niup belalang kedek-kedek, siapa buat hingga orang tu kena jubit ada. Hari joget show. Assalamualaikum semua. Okey, di sini terima kasih kepada pihak travel datang sini untuk mempromosikan kita punya batik sayur. Di mana batik sayur ini, kenapa kita lakukan batik sayur? Kerana kita menggunakan tanah liat yang nak buat lagu sayur tu untuk jadikan pada design pada corak kain. So sekarang ni mula-mula kita banyaklah proses dia. Nak buat tanah liat tu bagaimana kita perlu jemur, dan lepas jemur kita kena kita kena tumbuk dia dan ayak untuk dapatkan serbuk tanah liat itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh kain tanah liat yang menggunakan tanah liat biasa. Okey, tanah liat labu sayur yang tanpa warna. Macam yang ini pula kita dah dapat dah baru di mana tanah liat itu kita dah boleh warnakan. So maksudnya tanah liat tu nanti kita banyak pilihan warna. Andai kata customer nak pilih nak buat warna hijau ke, warna yang sebelum-belum ni kita susah nak dapat. So sekarang ni lebih mudah insya-Allah. Okey. Aku selalu terkenang-kenang satu hari di Kuala Kangsar, di astana nan indah gemilang, pesta rianan penuh hidangan. Sejenak ku diam. Terima kasih kerana datang jadi kelima. Kalau boleh datang lagi. Terima kasih abang. Jumpa lagi. Berdendang mesra, lagu medunan indah megah. Sorak-sorai penuh tepuk nan gegak gempita, menyambut nyanyian indah merdu mempesona. Marilah beli kuih-kuih kami. Ya,
Apa Kamboja ada lagi apa? Bahulu. Lagi? Amal dia datang ramai-ramai. Sembilan Tengku Mariam terkenang selamanya. Sorak-sorai penuh tepung nan gegap gempita menyambut nyanyian indah merdu mempesona. Seorang putri tersenyum. Info Istana Kenangan kan? Tahu kan Istana Kenangan? Tak. Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa tak guna paku? Pakai pasal. Ya, pakai pasal. Terkenang selamanya. Tengku Mariam terkenang selamanya. Selain pada laksa, kita ada jual edisi air batu campur, macam jenis lah. Ini minuman, lepas tu minuman biasa macam ni. Baik. Terima kasih banyak. Sama. Video awak cuma sedikit. Okey. Assalamualaikum semua. Kita membuka ladang kerangka keludut yang bawah sekalian bawah Jabatan Pertanian Dagang. Kita ada kolaborasi dengan 3 universiti, USM, UNP dengan UKM. Dia ada laporan. UKM yang tahu. Setiap 3 bulan kita ada laporan untuk test madu sama ada madu ni bebas pada kandungan ragi. Kita bagi dia madu. Mana gula dia dah insulin dan gula dah akan dikawal oleh kandungan madu. Okey, kalau pulang malam dekat tidur tu boleh lah makan satu. Oh, banyak. Penuh. Jadi muda belum? Muda belum? Udah muda 2 tahun mas.
Oh ya. Dah tahu so dekat belakang ni. Ada lagi. Ha. Punya okey tu betul. Jom pulang ke sarang. Jom. Sarang. Oh, sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji. Orang ni asalnya sebenarnya hanya menjual produk kopi biasa saja. Kalau orang nak cakap nak faham lah. Kopi kampung ke orang kopi yang kampung. Sebab TV dia orang. Sebab TV dia memang dah ada. Tak ada Lagu Sukman. Singkap pemalam omo Pak Udin, masak nasi sayur keladi. Singkap pemalam omo Pak Udin. Apa? Tengok. Wah. Minum ni segar pijit mata. Ya. Minum dulu, balik kan, relax. Tenang malah. Selulut dah ambil, kopi kino dah ambil, semua dah ambil. Minyak angin mana dia? Minyak angin dah usuk-usuk dah. Perang pisang masak layu jatuh dalam lubang Alhamdulillah. you. Habis tidur. Belalang kedek-kedek Tidur. siapa buat Dalam tengok tidur kan? orang tu kena cubit. Tidur awak. Tidur. Itu kedah lah. Tidur. Tak tidur lah lambat awak ni. Macam. Okey, saya nak ucapkan, saya nak sampai sini guys. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih semua. Sebab datang ke Wajangkang. Jangan lupa datang lagi. Sebab tak tutup masa lain. Banyak tempat tak pergi lagi. Follow Cik Wan, 3 hari 2 malam. Packing, Ipoh, Wajangkang. Okey, dia punya package follow Cik Wan kan. Okey, tadi ni saya nak ucapkan terima kasih kepada ketua rombongan. Saya tak ada sebini apa pun. Saya dia siapa lagi. Kitchen. Saya dia dapat kereta. Saya dia dapat kereta siapa itu mah. Saya dapat pergi ke 14 bawah negara dengan siapa? Sebab business law, KBN. Dapat bar. Ini saya dapat ke London 2018. Sebab kita nak bagi ke siapa? Siapa sini dah tahu ke? Kita bagi siapa? Sebab driver bahal. Dia punya pilot lah. Driver bahal. Dan banyak support saya. Okey. Mana lagi satu ada. Poket Raymond saya tak keluar pasang. Saya tak siap hadiah tapi dia extra. Saya tu pagi esok saya pergi petolong Hanyai. Malam ni saya nak kecil. Saya nak bagi kat dia. Allah. Dia cium bau aroma ni. Masih. Untuk anda yang lain saya bagi salam je. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, bye bye. Maaf saya silap. Kena pasang. Kena apa? Toilet tak ada. Baik. Okey, bye bye. Jumpa lagi. Selamat. Perang pisang